sistem yang kita perkenalkan kepada masyarakat hari ini melalui Al-Furqan ataupun melalui CD-CD yang kita edarkan berbeza dengan sistem-sistem yang lain. Yang mana kalau kita tengok sistem yang lain, hafalan tidak dapat dielakkan untuk kita mempelajari bahasa Arab. Yang mana contoh hafalan-hafalan tersebut, mula-mula sekali dia suruh kita hafal dhamir, huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Kemudian suruh hafal tasrif, daraba yadribu darban daribun madrubun, idrib la tadrib madrubun madrubun madribun, driba yadribu. Kemudian habis ingat dah sudah hafal pula fi'il madhi, daraba daraba darabu, darbas darbata darabna darabta darabtum darabtum. Begitulah seterusnya tuan-tuan ya. Yang mana tuan-tuan tengok pun pening. Macam mana kita nak hafal? Kita tak faham satu benda pun, tiba-tiba kita diminta untuk menghafal pelbagai. Jadi untuk memahami Al-Quran ya, menggunakan sistem ini, kita perlu 60 jam lebih kurang dalam 3000 patah perkataan ya, yang sama bahasa Melayu dan bahasa Arab. Itu juga memainkan peranan dalam kita memahami Al-Quran ya. Jadi keberkesanan sistem ini, bahasa Arab sebenarnya mudah, syaratnya kena menggunakan sistem yang mudah.